Hello, wahai peminat Super Sentai, apa khabar? Hari ini saya nak bahas tentang Super Sentai ke 50 belas 50 belas. Ya, yang dia akan ditayangkan di tahun 2058 56. Ya. Ya, di zaman di mana Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Indonesia emas jadi Indonesia gelap. Ya, nampaknya Prabowo gagal jadikan Indonesia maju. Walaupun mereka ada Kokusatsu yang banyak industri filem yang bagus-bagus, tapi malangnya Indonesia tak mampu kalahkan Malaysia dalam bidang kemajuan. Hanya mampu kalahkan dalam bidang budaya saja. Ya, mungkin sebab mereka sayang sangat dengan budaya lah negara mereka jadi macam tu. Sementara Malaysia tidak sayang sekali dengan budaya atau nenek moyang. Ya, orang kata, buat apa sayang nenek moyang? Kalau tidak, tak maju. Okey, dah tak perlu bahas pasal tu. Sekarang ni bahas Super Sentai bertema ninja dengan magis. Ya, mereka gabungkan magis dengan elemen yang sudah diambil. Tak habis-habis ninja dengan tema yang diambil 3 kali, malah digabungkan dengan tema yang diambil sekali saja, iaitu magis. Ya, patutnya mereka gabungkan magis dengan kereta ataupun haiwan. Ini ninja. Ninja elemen yang paling membosankan bagi saya. Walaupun ninja sangat popular di Amerika dengan Malaysia, tapi ninja makin lama makin membosankan. Ya, saya tahu syirik di magis tu syirik di Malaysia, tapi letaklah elemen ninja dengan kereta. Ini ninja dengan magis. Kalau magis dengan kereta atau magis dengan haiwan, tak apa juga, ini ninja. Ya, kalau magis dengan dinosaur tak apa, kalau magis dengan ninja tak boleh. Ya, banyaklah elemen Super Sentai yang orang harapkan daripada magis tapi bukan ninja. Ya, okey lah, jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng sebab pasal tu banyaklah pengarah yang agak mereka ambil pengarah yang agak lama yang saya dah tak ingat nama mereka siapa. Ya, saya memang dah tak ingat dah nama diorang tu siapa. Jadi kalau anda kenal nama pengarah Super Sentai, jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng. Ya, saya harap ini pengarah Super Sentai ni yang baru, bukan yang lama lah. Ya, yang baru tu maksudnya tak ada pengalaman dalam Kokusatsu, tapi pengalaman dalam filem dewasa dengan elemen tu. Apa tak? Okey, jangan lupa tekan butang loceng, butang subscribe kalau anda pernah tengok Super Sentai. Ya, Power Rangers sekarang ni kalah dengan Super Sentai yang Kamen Rider. Ya, Hasbro pun kalah dengan perbuatan mainan yang biasa-biasa saja. Mereka dah buat mainan bertema kunci tapi gagal sebab mereka tak letak elemen bertukar-tukar rupa macam Super Sentai tu. Elemen Battle Royale mereka buat. Ya, sayang sekali. Mereka cuba ada satu Power Rangers yang boleh ubah-ubah, iaitu Power Rangers Super Mega Force. Power Rangers kalah, senang dalam hati, Power Rangers kalah. Katanya kawan saya S. Lamri akan buat lagu tu, Power Rangers kalah. Tak tahulah dia akan buat bila. Ya, mungkin dia akan buat tu nanti. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng. Ya, Indonesia boleh ke maju daripada Malaysia? Masa tu tak, kalau Prabowo yang jadi presiden. Ya, lebih dia letak jawatan je lah. Okey, jangan lupa tekan butang loceng dan butang subscribe. Bye.